Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk tonton video ini. Welcome back to my channel, Miju Channel. Dalam video kali ini, saya nak tunjukkan kepada korang semua macam mana kita sebenarnya boleh buat duit daripada barang-barang terpakai selalu ada kat rumah tu. Contohnya macam kotak, buku tulis lama, kertas dan juga minyak masak. Ramai yang tak tahu semua ni sebenarnya boleh dihantar ke pusat recycle dan ditukar kepada duit. Jadi hari ni saya akan bawa korang semua ke pusat kitas semula di Precinct 9 Putrajaya untuk tunjukkan proses daripada awal sampai habis. Barang apa yang mereka terima, macam mana cara nak menjualnya dan berapa banyak duit yang kita boleh dapat daripada hasil barang yang kita jual ni. Kalau korang ada barang-barang terpakai yang dah tak digunakan, jangan buang dulu. Jom ikut saya. Kita tengok ke dalam dah. Macam mana? Jom. Ni kotak kita keluar ni. Ni kotak, minyak masak 2. Itu saja. Ni buku. Ayah, ambil semua. Ini sekarang proses timbang dulu buku, minyak masak dan kotak. Ini bila dah timbang, kita bagi macam ni. Bagi untuk kertas. Nanti kita pergi router dia, claim duit melalui touch and go. Saya guna app ni nanti untuk claim duit. Kita scan kat sini. Okey, macam ni proses dia. Sana claim duit, kita tunjukkan dia. Lalu staff kat kaunter akan klik ni yang kita timbang tadi. Selesai. Transaction. Kita tengok kat transaction nanti ada. Ini resit akak lah untuk nyari. Kalau ada resit, nanti dalam 1 minit ke 2 minit dia baru access dalam video akak. Okey. Itu saja. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey. Nak recycle ni senang je cara dia. Ni ikut je step ni. First kena ni dulu, kena apa ni, kena scan sini untuk install app. Mesti ada 2 app ni, recycle ni dengan atas Android ni, sebab duit akan masuk kat dalam ni. Lepas tu follow step ni. Follow the step. Ini step dia. Macam mana kita nak jual barang terpakai di Putrajaya Recycle Center di bawah Alam Flora. Ini sudah ada ni. Ni dia. Barang-barang tak banyak ni. Barang-barang lain lah. Macam barang recycle ada di sini. Kotak sikit. Okey, boleh masuk. Okey. Ini barang dia. Barang terpakai. Barang-barang recycle. Ini proses masuk dalam ni. Ni gambar sekejap Okey. Masuk dalam ketong roro. Ini barang-barang kotak semua. Habis ni. Okey, thank you. Ceng pun ada. Ini semua barang-barang terpakai. Hello Ceng. Apa di sini? Ni botol, ni semua barang-barang terpakai. Hari ni kurang lah orang sebab saya datang hari Selasa. Selasa 10 pagi. Belakang ni ada ni kolam apa ni. Dalam mancing. Ada taman sikit belakang ni. Ni kalau nak drop barang kat sini boleh. Ni untuk baju. Butik 3 art.
Ni butik perniagaan untuk barang-barang baju, untuk baju. Kita nak derma baju kat sini boleh. Ni baju-baju terpakai. Ni kalau kita nak derma baju-baju terpakai, kat sini boleh. Tapi pastikanlah baju-baju tu okey lah. Jangan baju teruk yang dah nak buang. Baju yang okey yang kita tak nak pakai. Di bawah Pertubuhan Ahmad Sri Sinang. Kawasan dia semua. Untuk baju-baju recycle yang kita tak nak pakai, baju yang okey lagi lah. Jangan bagi baju yang buruk, baju yang kita tak muat, kita nak sedekah ke orang macam tu. Ini belakang dia ada tasik. Ada kawasan sikit lah, kawasan jogging sikit. Tapi tak besar lah kawasan jogging dia. Boleh lah. Okey, itu saja untuk hari ini. Nanti sekejap lagi saya nak tunjuk berapa saya dapat tadi. Tak banyak lah, mak sikit je tu. Minyak mungkin apa kilo dia. Tengok ni. Ni yang saya dapat tadi ya. Tengok berapa jumlah total yang dapat tadi minyak masak. Untuk semua barang-barang, cooking oil RM12. Kotak RM17. Minyak masak RM12.09. Apa ni? Kertas buku tadi lah RM4. Total semua RM15.95.